Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasrul mu'minin wa sabbitul mujahidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa usalli wa usallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma syarah lana sudurana wa yassir bi umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Allahumma zidna ilma wa zidna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Allahumma syarah lana sudurana wa yassir bi umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Allahumma zidna ilma wa zidna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dikasihi, yang dikasihi, yang berbahagia Ustaz Kamal merangkap kursi surau Nur Hidayah, yang dikasihi, yang diraikan guru-guru, ahli dan kuasa, muslim muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala lipat Allah taala dapat kita sekali lagi bersama-sama di malam ini untuk kita teruskan pengajian kita, iaitu pengajian tafsir Al-Quran Karim, yang mana untuk malam ini kita masuk surah yang baru, itu surah At-Tin. Sebelum ini kita telah bicara dua surah, iaitu surah Al-Duha dan surah Asy-Syams, yang mana dijelaskan kepada kita kedua surah Al-Duha dan Asy-Syams tadi, atau kita sebut sebagai surah Alam Nashrah, merupakan dua surah yang kembar. Surah kembar yang mana setengah ulama berpendapat bahawa antara Al-Duha dengan Asy-Syams itu atau Alam Nashrah itu adalah surah yang sama, di mana kedua surah tersebut membicara perkara yang sama, itu membicarakan tentang atau bertujuan untuk mengambil hati Nabi, serta Nabi melalui dakwahnya, melalui ujian-ujian dalam dakwahnya. Lalu Allah SWT turunkan surah Al-Duha ini. Selain daripada Allah SWT telah menangguh penurungan wahyu itu dalam masa yang agak lama, ya, selepas turunnya surah wahyu yang pertama, iaitu kita mana Nabi berada di Gua Hira. Selepas berlakunya peristiwa penurungan wahyu pertama tu di Gua Hira, lalu Allah SWT telah menangguh penurungan wahyu yang kedua, sehingga turun surah Al-Duha ini dalam keadaan tempoh yang agak lama, di mana Nabi SAW berdepan dengan masyarakat dia, lebih lagi daripada kalangan kaum dia, itu kaum Quraisy, daripada kalangan Bani Hashim. Walaupun pada asalnya orang-orang Quraisy atau masyarakat Arab di Mekah ketika hanya beranggapan bahawa Nabi SAW ini hanyalah sebagai pengkaji agama. Jadi tak mengacam apa, tak beri apa ancaman kepada agama yang dinoti oleh penduduk Mekah ketika itu. Tapi setelah Rasulullah SAW berterus terang mengajak masyarakat Mekah supaya kembali kepada Allah Ta'ala, barulah mereka menyadari bahawa sebenarnya Nabi Muhammad SAW telah membawa satu ajaran baru pada mereka. Sebenarnya itu bukan ajaran baru, itu ajaran daripada Allah Ta'ala untuk menyatukan manusia, supaya manusia ni tidak menyembah berhala, tapi menyembah kepada Allah yang satu, itu Tuhan yang asal, kan? Kalau surah At-Tin ini, okay, surah At-Tin ini ada surah yang ke-95. Jadi hari itu kita dah bermula dengan surah An-Naba. Maknanya kita bermula dengan surah 30. 30.
Di mana untuk malam ini kita masuk surah At-Tin, iaitu surah At-Tin ini ada surah yang ke-95, dan seperti surah juga surah At-Tin ini ada surah yang diturunkan di Mekah. Bila disebut surah ini diturunkan di Mekah, bermakna surah ini adalah surah yang diturunkan di mereka awal untuk menyedarkan umat tentang Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dalam tempoh dakwah Nabi SAW, berbanding dengan surah Madaniyah, di mana surah Madaniyah ia surah yang lebih kepada pelaksanaan agama, pelaksanaan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau kita tengok tempoh dakwah Nabi untuk membentuk akidah ni 13 tahun di Mekah, dia berlaku 13 tahun di Mekah. Kemudian pelaksanaan syariat tu hanya berlaku 10 tahun di Mekah, sebelum Nabi kembali ke Mekah, selepas 10 tahun Nabi berada di Madinah. Jadi surah At-Tin ini buah. Okay. Seperti biasa, apabila Allah SWT menyebut atau bersumpah dengan nama makhluk seperti At-Tin, As-Sama, seperti Allah bersumpah dengan langit, bumi dan sebagainya, dan tentu ada keistimewaan pada sumpah Allah Ta'ala. Tidak tertinggal dengan surah At-Tin atau buah tin. Apabila Allah bermula dengan wat-tin, ni wat zaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Jadi saya cuba merungkap kelebihan surah buah tin atau buah zaitun. Ya, kita tengok apa kelebihan dia sebelum kita nak rungkai lagi. Di sebalik sumpah Allah Ta'ala, di sebalik buah tin dan buah zaitun. Sebelum kita nak rungkaikan lebih lanjut, suka di sini saya nak sebut beberapa kelebihan buah tin. Ya. Biasa makan buah tin tak? Biasa makan tak? Biasa buah tin ni, kita mula-mula kenal buah tin ni apabila orang balik dari Mekah. Itu mula-mula saya pun begitu. Mula saya kenal buah tin ni bila ayah saya ke Mekah balik ke tanah air, dia bawa buah tin tu. Tapi sebenarnya buah tin ni bukan asal daripada Mekah tak. Dia ada kaitan, ya. Di mana At-Tin, buah tin tu sendiri, dia ada kaitan dengan Syam, dan zaitun tu ada kaitan dengan Palestin. Nanti saya nak rungkai semua tu, tapi sebelum tu saya nak sebut dulu kelebihan ni. Cuba dengar baik-baik ya. Jadi saya ambil di banyaklah tulisan-tulisan berkaitan dengan manfaat buah tin ni. Jadi buah tin ni adalah sejenis buah ara. Ara ni jenis buah yang buah ara lah. Buah ara kalau kat Malaysia ni macam ada buah ara, dia macam buah keras macam tu lah. Ataupun dia tak bukan jenis buah macam mangga bukan ya. Ara ni dia satu jenis yang buahnya macam keras sikit. Pasal dia muda tu dia keras macam tu lah. Dan dia tak berapa besar sangat kan. Kalau kat Malaysia buah ara tu. Itu penemuan buah tin ni sejak 1400 tahun yang lalu. Maknanya dalam tempoh Nabi SAW diutus sebagai seorang rasul. Ketika itu ada lebih kurang. Tapi dia tak berlaku pertemuan tu, bukan pertemuan tu di Mekah tak. Buah tin ni pertemuannya di tempat lain. Itu di Syria. Berbanding zaitun tu di Palestin. Okay. Cuma kita bila ke Mekah baru jumpa buah tin, buah zaitun je lah. Dan sebenarnya di Mekah tu banyaknya bukan asal daripada Mekah. Cuma buah kurma. Itu buah kurma. Seperti ajwa kan. Itu kita cerita lain. Pokok kurma betul. Daripada Mekah tu banyak lah. Kadang ada ladang-ladang kurma. Itu betul lah. Jadi banyak lah buah kurma di Mekah tu yang berkualiti ya. Ada besar, ada kecil. Cuma ada satu buah kurma tu yang dihasilkan di Palestin. Itu nama dia apa ni? Siapa ingat nama dia yang besar tu? Nama apa itu saya cuba beli online.
Rupanya dia hantar yang kecil tu, entah apa jenis apa. Dia plastik dia besar. Besar-besar dia. Buah dia tu. Buahnya. Itu kurma yang ditanam kat plastik. Ya. Jadi kurma antara yang menghasilkan kurma ni di Palestin, di Saudi Arabia, di negara lain, Syria tu adalah. Okey. Tapi saya nak sebut di sini apa khasiat buah tin ni, yang mana ialah sebab kadang-kadang buah tin ni dia berbagai rupa ada keras, kering, tapi yang paling sedap tu dia yang muda, yang lembut tu. Oh ni saya order, selepas saya baca buah tin ni saya pun order online buah tin. Tapi cantik buah tin tu, dia lembut kan, dia tak manis sangat. Sebab biasanya kalau kering dia terlalu manis sebab dia menyimpan gula. Buah tin Jadi pertama buah tin ni adalah dia boleh mencerna makanan. Dia serat dia tinggi. Buah tin ni ya. Jadi dia membantu untuk pembuangan najis, atau dia membantu untuk mencerna makanan. Bila makanan tu mudah dicerna atau mudah dihadamkan. Itu pertama. Dia bukan macam kalau kurma, dia boleh kalau kita kurma, kalau ajwa tu kata Nabi kalau kita makan 7 biji ajwa tu dia boleh menawarkan racun buah kurma. Tapi saya biasa kalau saya skip pun saya makan kurma apa-apa. Jangan kurma. Itu kurma saya itu sepanjang tahun memang ada kurma. Jadi kurma ni saya jadikan sebagai penawar untuk sakit perut. Okay. Kalau untuk kecergasan otak, kita campur dengan susu kurma. Itulah untuk kecergasan otak. Untuk meningkatkan vitamin dalam badan kita, kurma campur susu. Tapi Nabi ajar ajwa tu, kurma ajwa tu, itu boleh menawarkan racun. Kalau kita keracunan obat sebagai selain kelapa, sebab amalan kita air kelapa tu kan, kalau kita keracunan boleh kita minum kelapa. Kalau kita makan obat, kita minum air kelapa, yang makan obat tu tak berfungsi. Dia menyahkan, sebab obat kita pun obat hospital ni jadi racun kan, dia seperti racun kan. Jadi kalau kita minum air kelapa, dia boleh nyahkan obat. Kerana itu obat jangan makan bersama dengan air kelapa. Kalau kita kena racun pun boleh minum air kelapa. Dan termasuk juga saya sebut tadi buah kurma. Buah kurma kan 2-3 biji untuk melawaskan, untuk melegakan perut. Biasa begitu. Dan buah tin pun sama. Dia boleh mencernakan makanan, boleh melawaskan buang air, dan dia juga boleh menyebabkan kita, dia boleh mencernakan makanan kan, boleh hadam, dia boleh cepat hadam makanan. Itu pertama. Kedua, menjaga kesihatan jantung. Kelebihan buah tin ni, kalau tuan-tuan rasa tak boleh nak makan yang keras tu, beli yang muda, yang online ada, saya boleh beli. Menjaga kesihatan jantung. Khasiat lainnya bila ni dalam bahasa sains lah, mengonsumsi buah tin ni, yakni membantu melancarkan aliran darah serta mengurangi berbagai risiko penyakit yang menyerang jantung dan stroke. Jadi kita boleh amalkan buah tin ni. Lepas ni lakulah buah tin ataupun tanam sebelah rumah pokok tin Ini makanan yang sebelah Quran, tuan-tuan. Bukan jalan-jalan, nama kita pun tak ada dalam Quran, tuan-tuan. Wassalamatu wa fadli, tak ada. Buah tin pasal itu, buah tin pasal itu. Disebut Al-Quran. Ini ada buah yang dalam Al-Quran. Dan bukan buah sekali, beberapa kali Allah sebut dalam Quran buah tin. Buah zaitun, buah kurma pun ada. Jadi disebut sini dalam 100 gram buah tin kering terdapat 232 miligram kalium. Ada satu kalium tu apa? Tapi disebut tadi membantu untuk melancarkan darah.
boleh melancarkan darah dan juga membantu penyakit jantung. Dan sekarang ni perubatan seperti minyak zaitun sebagainya telah diterima oleh perubatan moden. Sekarang ni perubatan moden dia tidak menolak perubatan tradisional ni. Malaikat yang berbentuk sihir itu taklah. Tapi dia terbukti, benda dah mengikut sains dah terbukti, kajian-kajian moden telah terbukti benda ni boleh membantu kesihatan manusia. Itu yang ketiga, jantung lah. Yang pertama tadi tertinggal pula. Jadi bertiga dah. Yang kedua apa ni? Yang ketiga kesihatan jantung. Yang keempat membantu mengawal gula dan darah. Maknanya kalau kita ada kencing manis juga boleh membantu. Begitu juga kalau madu asal lah, bukan madu tiruan tu. Madu tiruan tu ada gula, juga boleh membantu darah tinggi dan kencing manis. Walaupun dia manis tapi doktor tak bagi. Kalau kita makan madu yang asal, dia tak manis. Dia tak manis macam gula. Tak manis macam gula. Dia manis sikit-sikit saja. Jadi madu ni dia ada mazhab. Kalau saya berpegang dengan mazhab, madu tak boleh campur dengan besi. Maknanya saya kalau saya nak nak pakai sudu, saya akan pakai sudu plastik. Ada juga mazhab kata okey, tapi saya berpegang yang lebih kepada kalau daripada asal dia tak manis. Okey, buatin membantu mengawal darah dalam gula dan darah. Mana bantu kencing manis, boleh amalkan makan buah tin ni. Kelima, meningkatkan kepadatan tulang. Susung gitu tulang tu daripada kalsium, dia juga ada kalsium yang boleh membantu kuatkan tulang. Daripada kita minum susu, dia juga buah tin. Jadi yang bagus buah tin tu kita bacur dengan susu, blend lepas tu dengan susu, minum sekali. Itu baik untuk kesihatan. Ataupun kita boleh campur tin, zaitun tak boleh, tin dengan kurma campur sekali pun boleh. Itu yang kelima. Yang keenam, mengatasi fungsi ereksi. Kita ada fungsi ereksi ni, membantu di mana disebut di sini berabad-abad yang lalu, khususnya di kalangan masyarakat Arab, buah tin ini kerap digunakan sebagai obat tradisional untuk memperbaiki masalah seks, masalah hubungan suami isteri. Boleh juga. Dia macam kurma juga. Kurma kalau kita campur susu, selain daripada dia boleh membantu dia meningkatkan vitamin, dia juga boleh meningkatkan kemahuan nafsu. Itu buah kurma. Jadi kalau tengok ni kan makanan Arab tak? Yang keenam tu, yang ketujuh, menjaga kesihatan kulit dan rambut. Bermakna buah tin ni juga ada vitamin C lah. Dia boleh menjaga kesihatan kulit. Dia macam buah zaitun juga. Ini seberengkah saya cerita tentang buah tin. Jadi ini kelebihan yang disebut dalam Quran. Itu pertama. Yang kedua, buah zaitun pula. Jadi buah zaitun ni khasiat dia apa dia? Kita ambil yang 5 manfaat buah zaitun. Di mana buah zaitun ni yang pertama, di mana disebut sini, buah zaitun ni yang disebut di sini dia berasal dari Afrika, tapi Allah SWT sebut dalam Quran arti buah zaitun ni dia berasal dari Palestin. Dan saya ceritakan apa kaitan Palestin, zaitun dengan Palestin, tin dengan Syam. Okey, dicatatkan di sini. Ini data dia lah. Sebenarnya kalau disebut dalam Quran, zaitun ni dia berasal di Palestin, iaitu dia berada di daya barat yang berdekatan dengan Rafah, Masjid Al-Aqsa tu. Dia di Palestin ada 2 pintu keluar masuk, itu di Rafah yang berkaitan dengan Masjid Al-Aqsa, satu lagi Gaza yang pintu yang keluar masuk Mesir, di keluar Mesir. Yang ni dia keluar ke
ikut apa ni, baik Daria itu sebelah Lubnan, sebelah apa Syria tu kat situ. Tu dia Rafah tu. Okey, biasanya buah zaitun ni semasa kita makan buah tu, dia buah zaitun biasa dijeruk, dia ikan jeruk lah. Dan dia sama juga dengan buah kurma. Buah kurma ni dia bermula daripada putih. Macam buah mangga juga. Masa dia putih tu kita boleh buat cecak asam. Itu buah kurma. Tapi buah zaitun tak boleh buat macam tu sebab dia ada minyak. Dia ada minyak. Jadi biasa buah tin ni daripada putih sampai dia masak. Memang orang jadikan dia tu asam ataupun perang. Dan boleh makan dengan nasi. Saya mula-mula saya pergi ke Mesir tahun 92. Dia bekalkan zaitun dalam kapal terbang. Jadi mula saya makan. Allah tak nak makan. Rasa dia ya Allah macam buah buah pinang jeruk tu. Macam tu lah mula-mula. Tapi bila dah lama duduk dekat Mesir, dah biasa dah. Ustaz Kamal tahu lah kot. Ustaz Kamal berapa tahun kat Mesir? 5. Makan tak buah zaitun kat Mesir? Makan. Mestilah kalau kat Mesir tak makan zaitun. Dia kat Mesir dia cakap makan bersama zaitun. Marah si kita. Makan bersama zaitun, tidur bersama leha. Leha ni selimut. Asal maksud leha tu leha tu lah. Di tempat. Tapi orang main tidur dengan leha, makan dengan zaitun. Jadi orang dengar leha. Jadi buah zaitun ni dia sama dia punya pembentukan dia macam buah kurma. Daripada putih sampai dia masak orang makan. Samalah dengan zaitun, cuma zaitun dijeruk. Daripada dia putih sampai dia masak. Daripada kulit dia warna hijau sampai warna hitam. Saya sangat suka. Kalau duduk kat Mesir memang dia suka. Kalau dah lama belajar kat Mesir kan, memang orang tu suka makan buah zaitun. Jadi kita tengok manfaat dia. Kat sini okey, dia mengandungi 115 hingga 140 kalori per gram. Ya. Okay, saya terus kepada manfaat dia. Yang pertama, memperbaiki kesihatan tulang. Macam protein tadi kan. Protein zaitun ni dia lebih kuat. Jadi mana yang pertama, protein ni adalah untuk memperbaiki kesihatan tulang. Macam buah zaitun juga, buah tin juga. Ini buah zaitun. Itu pertama. Kedua ialah meningkatkan kesihatan jantung. Sama dengan apa? Tin tadi, betul tak? Ketiga, mengatur kadar kolesterol. Sama tak? Dengan buah tin tadi, lebih kuat saja. Tin pun sama, mengawal gula dan untuk jantung pelancar darah kan. Ini mengatur kadar kolesterol. Jadi baik kalau kita makan buah zaitun dan tin ni digabung sekali tuan-tuan, boleh membantu dia tu semua. Jantung, usia manis, kolesterol semua boleh bantu. Kita ni duk makan benda-benda lain kan, tapi kita lupa buah zaitun. Minyak zaitun pun kalau kita tak boleh makan buah zaitun, minyak zaitun pun ada. Ya. Saya dah lama dah makan minyak zaitun. Dan saya tambah lagi satu lagi, minyak habatus sauda. Jadi yang saya makan yang minsyam tu, pernah dengar tak? Boleh Google dalam apa? Boleh Google nama minsyam. Dia bilang dia tu yang proses tu kawan saya Haji Malik. Dia kebetulan dia ikut anak dia ke Syria. Orangnya kepala bisnes kan. Dia duduk Syria, dia teman anak dia belajar, tapi dia sekali belajar dia pergi Syria. Jadi masa dia pergi Syria tu dia nampak peluang untuk buat bisnes dengan minyak zaitun. Tu dia nama min Syam. Min tu daripada Syam. Syam Jadi zaitun ni betul lah. Sebab Syam ni, Palestin tu dia tak masuk Syam. Dia Palestin ni termasuk Syria, Lebanon, Palestin. Manakala Iraq dia Damsyik sebelah Iraq ni. Dan dia berdekatan dengan sebelah sana dengan kalau kota Konstantinopel tu itu yang berdekatan dengan Turki. Itu Turki.
Itu sejarah. Nanti kita kupas sejarah dia. Okay, ketiga, mengatur kadar kolesterol. Itu adalah buah zaitun. Boleh minyak kita boleh makan. Keempat, melindungi kolesterol. LDL ni saya tahu dapat masuk dari oksidasi. Dia banyak pada jantung lah. Saya daripada disebut tadi, memperbaiki kesihatan tulang, meningkatkan kesihatan jantung, mengatur kadar kolesterol, melindungi kolesterol dari oksidasi. Oksidasi ini maksudnya proses oksidasi antara lemak dan oksigen, turut memainkan peranan dalam peningkatan risiko penyakit kardiovaskular, jantung lah. Kardiovaskular ni jantung lah, penyakit jantung. Guna menghindari hal tersebut, anda dapat mengganti asupan makanan berlemak jenuh dengan mengkonsumsi asupan lemak tak jenuh seperti buah zaitun. Jadi dia boleh pada lemak-lemak yang jahat tadi, dia boleh mengganggu lemak yang jahat tadi. Begitu juga kolesterol yang jahat. Kelima, menurunkan tekanan darah. Daripada jantung, darah pula. Dia menurunkan darah. Sama kalau kita ada kecil manis, gula dalam darah, dia boleh tekanan darah. Sebab bila orang tu mempunyai kecil manis, tekanan darah dia kadang tinggi. Macam saya ada kecil manis, tapi terkawal. Tekanan darah tu kadang-kadang tinggi. Tapi saya tak makan ubat hospital. Saya tak makan. Saya makan, selain saya makan buah zaitun semua tu, saya amalkan dengan perubatan homeopati. Itu yang kelima. Jadi saya buat 5 5 yang mana itu buah zaitun di mana kandungan dia ataupun peranan dia boleh membantu. Bila kita gabungkan antara buah zaitun dengan buah tin tadi, dia boleh menjaga kesihatan kita, terutama kesihatan yang berbahaya tadilah. Jantung, kecil manis, darah tinggi, tiga benda tuan-tuan. Jadi elok untuk orang, untuk kita lah kan. Contoh pernah kena seruk kan, tu boleh membantu tu. Amalkan benda tu. Jadi itu saja antara buah tin dan buah zaitun. Jadi saya fikir balik, keduanya apa kaitan dengan buah tin dan buah zaitun? Di mana antara kaitan buah tin dan zaitun ni, antara tin ni adalah yang asal yang ditanam di Syria, manakala zaitun tu yang ditanam di Palestin. Jadi sebenarnya antara Syam dengan Palestin atau sejarah Syam tu, Syria, Lebanon dan Palestin tu, dia mempunyai sejarah yang sangat panjang. Dia sangat panjang. Kalau saya baca kat sini, dia punya sangat panjang. Kita hanya sedang berkaitan dengan perang di Palestin. Sebenarnya peperangan yang berlaku di Asal Barat ni adalah perkara biasa bagi penduduk Arab di sana, dan dia berlaku ribu tahun yang lalu. Di Asal Barat ni peperangan ni dah biasa. Kita je tak biasa. Kerana itu Allah tak jadikan kita ni, negara kita ni sebuah negara berperang, sebab kita tak biasa. Pegang senjata pun kita tak pandai. Cuma hari ni ada dipanggil latihan di budak-budak lepas PN. Dan kebanyakan negara republik memang dia orang tu semua rakyat dia pandai guna senjata. Negara republik memang dia akan diwajibkan menjadi tentera paling kurang 6 bulan atau 2 tahun. Sedang negara republik kita tak. Tapi dia ada pro dan kontra. Sebab kalau rakyat tu dah pandai guna senjata, dia boleh mendatangkan ketenteraman kepada negara tu. Tapi kata Mesir pun okeylah, tapi Mesir ni bom bunuh orang biasa je. Kita ni kalau bom bunuh orang, kecut pula, tak biasa kan. Tapi kebaikan dia,
rakyat tu ada tentera. Contoh rakyat Singapura, rakyat Mesir, negara republik, sudah sebagainya. Rakyat-rakyat dia tu ada rakyat bertaraf tentera. Sebab dia wajib masuk tentera pada kurang 16 atau 2 tahun. Jadi rakyat tu bila nak program, dia boleh keluar bila masa. Kerana itu asal negara, tentera tu dia akan campur termasuk tentera yang daripada rakyat dia yang bersedia. Kan tengok negara Arab bawa senjata dah memang dia pandai. Kalau kita bawa senjata, pegang senjata pun tak pandai. Betul tak? Itu perbezaan antara negara republik dengan bukan republik. Kebanyakan negara republik ni memang dia tentera. Macam mereka ni memang rakyat dia pandai guna senjata. Orang awam dia pandai guna senjata. Bukan tu aja kan, senjata boleh dijual kepada orang awam. Memang risiko dia adalah bunuh orang boleh, tapi tak selalu berlaku lah. Tapi senjata boleh beli, boleh tembak-tembak orang boleh. Itu risiko dia. Tapi dia tak ada berlaku sentiasa berlaku kan. Tak hari bunuh orang ke, tak ada lah. Tapi dia adalah maknanya pertumbuhan gangster-gangster itu memang cepat lah. Memang dia memperkayakan pertumbuhan gangster-gangster. Sebab dia boleh beli bila masa senjata-senjata. Begitulah risiko dia. Cuma kurangnya macam kita, rakyat kita tak pandai guna senjata. Kalau satu hari kita diserang, habis kita. Habis. Kalau tentera campak senjata pun, kita pun tak tahu nak guna macam mana kan. Okey. Jadi saya rasa untuk malam ni saya tak lanjutkanlah cerita berkaitan dengan Syam tu, tapi Syam ni ada kaitan dengan Nabi SAW tahu. Di mana Nabi SAW ikut pak saudara dia 2 kali. Abu Talib ke Syam berniaga. Itu kaitan dia. Jadi sebenarnya walaupun dia dua kalimah dan satu ayat tu, sebenarnya cerita dia sangat panjang. Kalau tuan-tuan tengok antara Atin dengan Zaitun, waktu di sini masih kaitan. Dan tu di sini ni Bukit Sinai. Sinai itu kat mana? Itu ada pembahasan dia. Lepas tu wahazal pada ini mana pula? Ini Mekah pula. Cerita Nabi pula. Wahazal pada ini. Di mana Mekah dengan Jordan dengan semua tu kan, dengan negara Syam sebelah je. Dan Nabi memang pernah ikut pak saudara 2 kali ke Syam untuk berniaga. Walaupun cerita ni kita nampak macam, tapi cerita dia cukup besar. Dan saya mengambil sikap untuk mengulas. Saya tak ada sekadar nak cerita Zaitun saja. Demi Zaitun, demi tinta. Saya nak korek cerita dia tu. Kalau ikut kalau di surah Nur Falah tu tak habis lagi. Dah 2 minggu lah. Baru masuk ayat kedua. Dah masuk 3 minggu lah. Tak habis lagi. Tak masuk lagi ayat ketiga. Belum masuk. Cuba saya nak rungkaikan supaya kita ni setengah ayat dalam Quran tu bukan sekadar untuk kita faham literal, makna literal saja, bukan. Contoh watini wa zaitun, apa demi watin dan demi wa zaitun, apa dia? Takkan sekadar itu je, betul tak? Tapi sebenarnya Allah nak bawa hati di zaitun, dia ada kaitan dengan Palestin, kaitan dengan Syam tu Palestin lah, termasuk Palestin tu. Kan? Lepas tu ada kaitan dengan Nabi pernah ikut pak saudara dia ke Syam. Begitu berlakunya perang Badar tu, Abu Sufyan dia bawa balik daripada Syam, berperang di perjalanan pulang tu nak berlaku perang Badar tu. Dia perang Badar tu dia berlaku tanpa dirancang, tapi Allah Ta'ala telah mencipta perang Badar tu untuk menutup kesombongan orang Quraisy pada masa tu. Allah cipta tu supaya orang Quraisy ni biar sedar, walaupun umat Islam ketika itu tidak ramai tetapi tidak mesti tak kuat. Begitu. Allah nak sedarkan orang Quraisy. Sebelum berlakunya perang Badar tu dah berlaku dah. Badar kecil. Sebelum tu dah pernah berlaku. Jadi kalau seorang kita rungkai ni kat sini saja
saya tertarik dengan suatu ni, walaupun dia kecil tapi huraian dia cukup besar. Tapi tak apa, untuk malam ni kita selesai untuk kita menyedari tentang manfaat buah tin dengan buah zaitun. Ya, mudah-mudahan tuan-tuan boleh kita bulan depan ni gunakan manfaat ini untuk diri kita dan keluarga kita, insya-Allah. Sekadar itu saja. Aku laqali hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik daripada Allah Taala, yang kurang daripada saya sendiri.